Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini Min nak bawa hampa ke satu lagi lokasi makam bersejarah, iaitu salah seorang tokoh ulama di negeri Kedah satu ketika dahulu. Atas komen daripada para viewers yang meminta Min untuk datang dan mereview kisah berkenaan makam ini, maka Min tunaikan dengan izin Allah. Makam ini milik kepunyaan seorang tokoh ulama yang dikenali sebagai Tuan Guru Husin Kedah Al-Banjari ataupun Tuan Husin Kedah Al-Banjari. Makamnya terletak di Masjid Tuan Husin di Titi Gajah, negeri Kedah. Pada tahun 1810, ketika Kedah sedang berperang dengan Siam, satu rombongan haji singgah di Kuala Kedah dalam perjalanan pulang dengan kapal layar ke Kalimantan. Rombongan ini diketuai oleh Haji Masudi, cucu kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, iaitu seorang alim besar dan wali Allah yang terkenal dengan kitab fiqahnya Sabilal Muhtadin. Haji Masudi dan rombongannya tidak berhajat untuk berlama-lama di Kedah kerana kampung asal mereka di Merterapura, Banjarmasin, Kalimantan melambai-lambai memanggil mereka pulang. Tetapi takdir Allah mengatasi perancangan manusia. Rombongan mereka ditahan oleh pasukan penyiasat Kedah. Bagaimanapun mereka tidak melakukan apa-apa kesalahan yang melanggar undang-undang negeri. Sebaliknya, tenaga Haji Masudi diperlukan untuk menghadapi serangan Siam. Berita kehadiran Haji Masudi disampaikan ke pengetahuan Raja Kedah, Sultan Ahmad Tajuddin Shah. Baginda tertarik apabila diberitahu bahawa Haji Masudi seorang alim lagi warak dan handal dalam ilmu kerohanian. Baginda lalu melantik Haji Masudi sebagai salah seorang panglima menghadapi ancaman Siam. Dalam peperangan itu, Siam menerima pukulan teruk di tangan Angkatan Perang Kedah yang turut dikepalai oleh Haji Masudi. Sejak itu, Haji Masudi terus menetap di Kedah bersama ahli keluarganya. Daripada zuriat Haji Masudi inilah 50 tahun kemudiannya lahir Tuan Husin Kedah Al-Banjari, atau nama sebenarnya Husin bin Haji Muhammad Nasir, tokoh ulama yang menjadi pengasas kepada 6 buah pondok termasuk Madrasah Taufiqiyah Al-Khairiyah di Padang Lumat yang Kedah, kemudiannya dikenali sebagai Pondok Pak Ya. Beliau juga pengarang kepada 18 buah kitab yang meletakkannya sebagai ulama pondok yang paling banyak mengarang kitab khususnya di Kedah. Tuan Husin lahir di Titi Gajah, Kedah pada 20 Jamadil Awal 1280 Hijrah dan 1863 Masihi. Beliau mendapat asuhan awal dari ibunya, Tengku Fatimah, dan didikan agama daripada datuknya, Haji Muhammad Taib, seorang ulama terkenal di Kedah yang mengasas pondok pengajian agama di Titi Gajah sekitar tahun 1870 Masihi. Tuan Husin tinggal dengan datuknya sejak kecil. Pendek kata, beliau membesar dalam suasana keagamaan. Waktu kecil, orang memanggilnya Cik Megat kerana ibunya adalah kerabat diraja, manakala ayahnya seorang ahli perniagaan dan sering bermusafir ke luar negeri, biasa naik tongkang berulang-alik antara Borneo dan Burma. Tuan Husin suka mengikuti datuknya ke majlis pengajian. Bila datuknya mengajar di surau, Tuan Husin akan bermain dengan kawan-kawannya di bawah surau. Dan dari bawah surau itu, dia memberi perhatian dan apa yang diajar oleh datuknya. Maksud umur belasan tahun Tuan Husin ini sudah mahir dalam bahasa Arab dan sudah agak tinggi ilmu agamanya. Beliau sering bergaul dengan anak-anak murid datuknya yang lebih tua darinya di Pondok Titi Gajah. Dalam lingkungan usianya 18 tahun, Tuan Husin mendapat restu datuknya untuk melanjutkan pelajaran ke luar negeri. Tuan Husin berangkat ke Patani, negeri yang terkenal sebagai pusat penyebaran ilmu agama pada masa itu. Beliau menuntut dengan beberapa orang ulama terkemuka termasuk Tuan Samila yang pernah menjadi guru datuknya Haji Muhammad Taib. Banyak lagi kisah mengenai Tuan Husin Kedah Al-Banjari ini, cuma Min hanya mampu ceritakan secara ringkas. Jika tuan dan puan berminat untuk mengetahui lebih lagi cerita berkenaan Tuan Husin Kedah Al-Banjari, tuan-tuan boleh saja search di laman web tuan-tuan Tuan Husin Kedah Al-Banjari dan akan ada kisah penuh mengenai Tuan Husin Kedah Al-Banjari. Apapun, sama-sama kita hadiahkan pahala bacaan Fatihah kepada Tuan Guru Husin Kedah Al-Banjari.